masak apa? Hari ni kita masak rendang ayam pencen. Menu ni boleh dikatakan wajib ada bila kita sambut hari-hari puasa ke, hari-hari haji ke, mesti kita akan masak. Lagipun resepi ni turun-temurun dari family. So mula-mula kita rebus dulu ayam pencen yang sudah dibasuh bersih. Kalau nak sedap lagi tak perlu pun kita rebus, kita boleh masukkan je bila kita masak nanti. Tapi disebabkan masa tak berapa ada, so kita rebus sekejap dalam 1 jam macam tu untuk bagi dia empuk sedikit. Bila masak nanti tak adalah lama sangat. So sementara tu kita boleh kisarkan bawang besar, masukkan bawang putih, halia, lengkuas, kunyit, cili hijau, cili merah untuk bagi dia pedas, dan kita masukkan air rebusan ayam tadi. Kita kisarkan dia sampai dia lumat. Lepas tu kita boleh sangaikan jintan manis, jintan putih, ketumbar. Kita sangaikan dia tanpa minyak sampai dia naik bau, jangan bagi hangat pula. Lepas tu kita boleh kisarkan dia sampai dia lumat. Lepas tu kita boleh panaskan minyak. Kita tumiskan serai, kita tumiskan dia sampai dia naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan bahan kisar tadi. Kita tumiskan dia sekejap sampai dia naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan serbuk jintan manis, jintan putih, ketumbar yang sudah kita kisarkan tadi. Lepas tu kita sambung tumis sampai betul-betul pecah minyak. Lepas tu kita boleh masukkan daun 5 purut. Kita sambung dia tumis untuk seketika. Lepas tu kita boleh masukkan asam keping. Kita sambung tumis dia sekejap. Lepas tu kita boleh masukkan ayam yang sudah kita rebus tadi. Kita gaulkan dia sampai dia sebati. Lepas tu kita boleh masukkan air rebusan ayam. Kita masakkan dia untuk seketika. Lepas tu kita boleh perasakan dengan nisang keret, garam. Lepas tu kita masakkan dia sampailah rasa semua sebati. Dah sebati kita boleh masukkan santan pekat. Kalau nak sedap lagi kita boleh masukkan santan segar. Kita kacaukan dia sampailah dia sebati. Jangan bagi pecah minyak. Lepas tu kita boleh masukkan kerisik. Kita masakkan dia untuk seketika sampailah semuanya sekata. Lepas tu kita boleh taburkan hirisan daun kunyit. Kita gaulkan dia sampai dia sebati, sampailah naik bau. Untuk penggemar kuah boleh tambahkan lagi air rebusan ayam untuk lagi berkuah. Tips untuk rendang ni kalau nak lagi sedap, kita boleh masakkan sehari sebelumnya untuk lagi pekat. Bila semua dah siap, rasa pun dah okey, makanan boleh dihidangkan bersama nasi impit dan bersama ketupat. Jom makan!